Kemudian seterusnya, arak berubah rasa untuk masakan, harus atau tidak? Arak berubah rasa untuk masakan. Baik, ini dalam bab istihalah ini, para ulama mazhab berbeza pendapat, tapi majoriti berpendapat bahawa istihalah boleh mengharuskan yang haram apabila berlakunya istihalah. Istihalah bertukarnya kimia satu benda yang haram, dia punya molekul tu bertukar jadi benda yang baru, dia tidak lagi dianggap benda yang lama. Contohnya macam disebutkan istihalah ni ada berlaku secara semula jadi, iaitulah ada najis ke binatang mati jatuh dalam garam, lautan dan garam, ataupun dalam gunung garam. Lama ikut tempoh masa, dia semula jadi, dia hancur sampai jadi garam. Maka tak ada lagi dah molekul najis bangkai itu, dia jadi garam. Maka itu istihalah semula jadi. Ada istihalah yang tak semula jadi, ada juga semula jadi. Satu lagi macam cuka, dia jadi arak jatuh cuka kan. Yang kedua iaitulah yang jadi proses gangguan, bukan gangguan, campur tangan manusia. Kita letak kimia sana, kita bakar dia dengan bakar contohnya. Kita bakar sampai 2000 darjah Celsius, lalu hancur molekul dia jadi benda baru. Kita campur belambang kimia, pun diiktiraf oleh majoriti ulama sebagai istihalah jadi suci, ya. Jadi kalau arak yang hanya berubah rasa tapi dia masih lagi mabuk, maka dia tidak berubah menjadi halal, ya, dia masih lagi haram. Tapi kalau tuan-tuan kata, saya ni ada arak ni tapi tak mabuk langsung, minum sikit tak mabuk, minum 8 tong pun tak mabuk juga, itu sebenarnya itu bukan arak. Sebab Nabi kata kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram, yang adalah arak, dan setiap arak adalah haram. Maka kalau dia tak mabuk, banyak atau sikit, dia bukan arak. Bukan. Tapi dia ada alkohol. Dah. Alkohol dia kalau banyak tak mabuk, sikit tak mabuk, banyak tak mabuk, dia bukan alkohol yang pada taraf arak. Ya. Dia hanyalah benda yang tak sampai tahap haram. Habis cerita.